welcome back to my channel. So hari ni, what is our activity today adalah pergi glamping ke Gopeng, which is in Perak. So kita akan, I dengan Asman akan stay dekat sana selama 2 days 1 night, which is 2 hari 1 malam. So sekarang ni kita singgah makan dulu dekat area rumah, and lepas tu baru gerak ke sana. Kita makan dekat sini dulu, kopi and lontong. Jadi ni makan nasi berlauk lah. So kat sini ada lontong. Kalau pagi-pagi ada roti canai kat sini. So kita orang saja nak plan lah, why not kita pergi chill-chill dekat sungai, dekat dalam hutan. Kita nak glamping lah. Tapi yang glamping yang kita orang pergi adalah kemah yang diorang dah provide semua. So makan minum semua diorang dah provide. Tapi yang kita orang ambil package ni, kita orang ambil yang business pula, breakfast saja. So makan tengah hari dengan makan malam tak include. Sekarang kita orang baru lepas makan, and daripada rumah nak pergi ke Perak selama 2 jam setengah. So nanti kita orang jumpa kat sana je, check in pukul 3 saja. Basah. Nice. Tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Tolonglah daku, katakan padanya, ku cinta dia. Kacang RM5. That's blue. Glamping Park. Ni kemah kita situ. Situ kan 3 Oh, situ pun main game. Kita kena bayar. Tapi dia kena book by WhatsApp lah. Mana sungai? Boleh ni air kosong. Kemah macam ni. Oh, best juga ni tepi-tepi. Mana kolam. Ni kolam di sini. Hitam kat sini. Lupa lah nak pakai topi panas. Kita nak pergi sungai. Panas bahang. So ni dia punya hammock. Kau tahu tak hammock dia? Okey tak? Berat awak tu tak berat lah. Panas ni. Panas ni Cucu. Tu masuk sana, dia kata masuk restoran terus pergi sungai. Restoran situ? Ha. Ini sungai bukan boleh mandi ni, babe. Ini sungai ni tak boleh mandi. Sungai dia macam bukan sungai yang boleh kita lepak. Sungai ni tak boleh mandi, babe. Ini kalau masuk ni, masuk berita. Saya kena tunjukkan perut saya buncit. Boleh dia fikir. Malam best. Sebab malam sejuk, mesti dia macam Kena tunjuk perut buncit sebab dah kahwin. So inilah dia sungai tempat lepak-lepak, bak kata Alia. Okay guys, ini dia Alia. Alia is a liar. She's not Alia anymore. She's a liar. 2 minit lagi.
Ni adalah kali ketiga trip Alia buat. Trip pertama pergi Cameron. Trip pertama pergi Genting. Itu boleh kata quite nice lah. Okay, first impression good. Trip kedua dia book hotel je di Johor. Itu sangat terkejut lah. Ibarat dia book hotel Oyo je. Tak ada cermin. Yang tu adalah last minute plan. Okay, bukan dia rancang. Sangat-sangat last minute. Bukan yang last minute punya semalam ni. Hari ni plan hari ni juga kena gerak. Yang ni dah plan seminggu. Ni plan seminggu. Sekejap, ni pakai mic so tak dengar. Kena pakai ni. Sini kawasan breakfast kat sini. Kat sini breakfast. Ni restoran. Oh, bukan. Ni kawasan-kawasan kemah-kemah banyak-banyak. Kat sini ada team building juga yang join hari yang sama waktu kita stay. So kalau sekarang tengah hari ni dia panas, kalau malam okey. Sebab dia malam sejuk sikit. 3 petang, check out pukul 12, no alcohol, no pet, no bikini. Quiet hours 11 malam sampai 8 pagi. RM5 3 jam. Kalau nak main basikal petang-petang. Sekejap, kemah dulu ke? Ni kemah kita ni. Kemah kita kat sini. Yang nombor 3. Ni kemah kita. Sekejap, kita tunjuk. Sekejap. Ni kemah kita. Nombor 3. Dekat dengan bilik dekat dengan receptionist. Okay. Dalam pun ada lagi. Boleh lock ke? Boleh, dalamnya ada padlock kami bagi. Okay. Dekat tali ni. Okay, so kita dah masuk untuk check in. Nak tengok kita punya bilik. Jom. Bilik nombor 3. Bilik nombor 3. Jom tengok. Excited. Video phone. Mana phone? Sebab dia nampak view. Tengok Seperti slipper kena buka. Masuk. Yo. Katil. Lampu. Sejuk aircon. Best. Sini kerusi dia boleh duduk lah. So kita boleh lepak, chill macam ni. Ini kita orang ambil game. Kita orang pilih tadi. Kat sini pun ada banyak game. Ada Saidina, ada Uno Card, ada macam-macam lah game. So ni untuk main malam ni lah. Satu santai kan. Katil dia kita tak pernah duduk lagi. Wow. Okay, nice. Saya duduk sini. Ni kipas ni. Duduk ni. Panas. So dia bagi towel. Towel pun dia bagi. Tu sampah. Sampah. Okay, nice. Kat atas. Lampu. Lampu dia biasa je. Hanger. So ni. So ni kalau nak pasang lampu tak tahu pasang macam mana. Dia bagi lampu juga. Okay. Ni apa? Ni apa ni? Tak tahu. Bye.
dah tukar-tukar tudung. Ha? Saya ikut. Dia tak ada tudung yang cantik. So pakai je lah tudung ni. Tengok wah petang-petang ni cantik oh. Ini untuk pembol. Ni ada orang ni, ada slipper. Okay, kalau kat sini pula ada filter water. Ada buaian. Saya nak pergi dekat tandas wanita lah sebab nak pergi toilet wanita ya. Toilet wanita. Weh. Masih ada dryer lagi. Oh, baru lagi, style baru ni. Washing machine dia. Itu suruh lelaki. Ke? Cantik. Macam monkey weh. Oh. Macam monyet. Kat terus. Okay, sekarang kita keluar nak pergi tengok apa yang ada kat sini. Sini toilet dia, awak pergi sini toilet dia tadi. Toilet di sini best. Tapi kalau sana yang besar tu lagi best. Ni bagi sejam RM30. RM30 40 sen. Naik berdua. Sini ada motor. Skuter berapa ringgit? LEM. Boleh lagi. Yang naik gambar sini ni. Tak apa kan kita jalan kaki kat jabatan tu. Kat situ macam ni. Cuba ambil gambar video kat sini, Bi. Ni bukan jalan. Saya berjalan ada. Kamu nak kena. Dia ada kucing. Saya nampak kucing. Adventure, ATV, buggy, e-bike, minibus. Nanti semua ni ada tapi dah sampai pukul 5 je. Pukul 6 So kita dah macam jalan-jalan kat kampung pula Ha? Macam suasana kampung. Tapi dia punya developer dekat sini bagus lah. Developer sini buat glamping park. Tapi kat sana panas lagi kat sini dah ni. Sungai. What's here, mate? What's here? Here we have a slim river. A river. This Slim River. Are you sure? I don't know. This is a river. It's too loud here. Sekiranya dia punya glamping diorang ni, glamping diorang Cukup syarat je lah. But is it worth it? Okay lah. Okay, it's worth. Because you pay. Because you pay. So you need to say worth it. Tapi makan malam tak include. So ada orang tu kena bayar asli. Oi, dan lelaki semua, tak ada perempuan tu.
Okay, macam mana kalau tiba-tiba awak tengah ambil gambar, tiba-tiba sungai berhenti, orang-orang kat sana berhenti, burung terbang berhenti, saya pun berhenti. Apa awak akan buat? This is not the word. Bukan dunia nyata. Gambar mana? Gambar video depan, gambar ni. Ni gambar ni. Kita berdua gambar kat ni. YouTube. Boleh? Weh. What's the this? Weh. Ulat bulu. Weh, ulat bulu. Cantiknya warna ni. Dekat lagi. Nampak. Dekat lagi. Sekali bang dia terbang. Dia lompat. Apa benda dia buat tu? Dia tidak positian. Dia nak bawa. As tu? Turun bawah. Pukul 8.16 kita nak makan buffet. Teh tarik, teh-o. Wih, still. God. Dia yang bakar. Sedap ni. Ni yang mahal ni. RM100 ni. Oh, garlic. So nice. Sedapnya. Oh my god, sausage. Bolognese. Sedap memang. Kan. So we got this. Teh tarik, BBQ and yums. Oh, this one kopi O and teh tarik. This one mushrooms. Kan. Ada campfire. Tengok campfire ni. Rekod. Soy el fuego que Elok sikit. Pas buat cara pas. mengalir lebih jauh menjadi raksa. Habis dah. Best gila tengok tu. Tengok ni. Cepat weh. Kita ambil video kat sini. Weh, mana-mana cantik. Sekejap, tengok sekejap. Okay, wah. Inilah suasana malam kat sini. Tengok. Saya sekarang nak pergi tukar
tukar game. Nak tukar game. Sebab tadi kita nak main, kita dah main dah Uno tadi. Nak main game lain pula kalau buka. Kita ambil yang congkak tu, Bi. Tu. Ya dah yang congkak tu. Congkak. Bi. Game. Ni apa benda ni? Congkak. Ni sekali. Exploding Kittens. Congkak. Okay. Main game. Dengan baju macam ni kenapa? Seksi-seksi pula malam-malam. Oh, panasnya. Kalau ada macam s'mores, kalau macam ada yang makan-makan tangkai tu. Tu best. Biar dia dua ekor. Main je lah Princess Slow. Dia bukan bising dalam kemah, bising kat luar. Quiet hours. 7. Setiap lubang ni ada satu. Awak isi dah awak punya. Tengok pun dah tahu. Serius lah? Cuba susun dulu. 6. Siapa yang akan menang? Sebab tadi kita kalah main Uno. Who is the winner? Lepas tu main game ni pula. Tak boleh. Weh, tak. Breakfast, kuih. Ni apa ni, tak tahu apa nama. Nasi goreng, nasi lemak, hot chocolate. Makan apa? Nasi kodok, nasi lemak, nasi goreng ada, macaroni ada, kuih ada. Makan. So, kita nak cakap dah. So, bye. Bye bilik. Bilik nombor 3. Kemah nombor 3. It was super nice room. What a nice room. Bye. Comel. Bilik hot. Comel. Bye. Bye katil kemah 3. Bye kon. Bye. Jom. Nak tutup aircon ke? Biar tutup aircon lah. Tak payah. Bye. Okay lah, jom kita check out dulu. Kenapa dia macam kelabu? Sebab sejuk. Dah. Oh, RM50 deposit ni. Deposit cash. Hello Tess. So sekarang kita dah on the way balik ke KL, Kuala Lumpur. Kiri
kiri. So sekarang kita nak pergi tengok tempat saya belajar dulu, which is dekat Metrik Perak, Metrik Gopeng. Alang-alang kita dah sampai Gopeng, so kita tengok lah. Sebab dulu kan saya masuk sana belajar setahun je lepas habis belajar di sekolah. So terus masuk ambil degree LTM. So macam setahun tu kenangan lah juga kan dengan kawan-kawan. So apa lagi kita pergi sana nanti. Sekarang jom bye. Anjing. Anjing. Senang. Kejap. Wah, still sama je. Tak ada perubahan.